Bang, macam mana PDRM boleh tangkap orang DS dekat Twitter, even dah rahsiakan identiti diorang? Kau kena ingat, kau daftar Twitter, kau daftar Thread, kau kena guna email. Email ni kau takkan boleh daftar selagi mana kau tak dah gunakan nombor telefon, okay? Dekat Malaysia, kau nak guna apa-apa email, Yahoo ke, Gmail ke, the thing that is so required here is that you have to have a nombor telefon. So, kalau lah nombor telefon tu berdaftar kepada nama orang ni, sebenarnya ke DRM, ini macam saja sebenarnya nak buat kerja untuk detect siapa actually orang yang menggunakan email tersebut dan orang yang menggunakan akaun tersebut. Actually, it's very easy and they have the authority and the tools to do so. Kau kena faham, Mat, dalam PDRM ni, dia besar gila bapak atau dia punya jabatan ni. PDRM ni antara jabatan kerajaan yang penuh dengan subdivision. So, kau bayangkan, PDRM ni ada jabatan forensik yang power nak mampus kat Bukit Aman tu, yang mana diorang boleh triangulate kau punya location hanya daripada kau punya nombor telefon. This is one of the diorang punya wonders of technology. Ini teknologi dah wujud 10 tahun lepas, Mat. Okay? Kalau kau tanya mana-mana kawan-kawan kau yang polis, yang buat IO, kadang-kadang diorang ada operasi, diorang akan cerita bahawasanya macam diorang nak kesan suspek adalah menggunakan triangulation teknologi. So, benda ni adalah teknologi lama, okay? So, setakat kau nak tengok alat daripada kau punya email, nombor telefon kau punya IP address, kau punya digital footprint, kacang lah, brother. Dia tak susah. Polis kita power, Mat. Kita bukan cikai-cikai punya PDRM. Kita punya PDRM is one of the best. And I have worked with a few pegawai-pegawai yang memang duduk dalam bahagian forensik, bahagian kes berat apa semua. And I would say we are a very tech-savvy punya country, di mana a lot of things sebenarnya dari segi forensiknya kita sama taraf dengan negara maju di luar, okay? Cuma mungkin resources kita kurang sedikit. Kita centralize kita punya resource ni kat satu tempat. Contohnya, untuk bahagian forensik ni mungkin kat Bukit Aman saja yang ada specially equipped equipment, okay? Ataupun untuk kajian-kajian untuk jabatan kimia, mungkin jabatan kimia dekat area kawasan Klang Valley dan juga kawasan federal saja yang mempunyai state of the art punya teknologi. Tapi tak semua state akan ada benda tu lah, But I would say they are very good at what they do. So, sebenarnya dengan zaman sekarang lagi senang actually.